tiba-tiba kita orang sampai sini. Okey, ini first time kami sampai sini. So kita tak tahu apa yang ada. Wow, panjang So kita tengok apa yang ada Panjang-panjang. Sekarang ni kita dekat pasar yang orang kata pasar yang terpanjang kat Malaysia Betul? Pasar Temeluk. So waktu ni ramai yang datang. Kita pula tak tahu yang PM kita Datuk Seri Anwar datang dekat pasar ni. Tapi dengan cerita waktu ni dia sakit pinggang, jadi tak dapat datang. Tapi serius ramai So misi untuk kali ni kita nak cari kuih ataupun makanan apa-apalah yang kita tak pernah makan. So jom kita cari. Dah cari baju ada. Lagi kita nak apa lagi ada. Ni apa benda ni? Kan macam ikan kasam tu, dia letak dalam plastik. Tapi tu macam minyak panas pun ada. Kak beli sikit kak. Ni yang pembalik. Wah, nasi slipper pun ada. Macam-macam pasal ni ada dahsyat betul. Ni apa lagi ni? Alung. Alamak, tak nampak. Ni kopi Vietnam. Macam benda-benda ni semua kat Kelang ada. Kita orang nak cari kuih yang pelik-pelik sikit. Ni apa ni? Tu dimsum. Ni budak ni benda ni ada pelik-pelik. Kat Kelang ada. Tak payah beli sini. Ni bang. Ni apa benda kau ni? Alamak. Ni jadi kita nak beli yang tak pernah, yang tak ada kat Malaysia, tak ada kat Kelang. Ya, sekejap lagi patah balik. Ikan apa ni? Tapi betul lah macam-macam kita orang pun rambang mata datang kat sini. Tengok tu. Ada dodol. Apa benda nak sebut ni pun tak tahulah. So memang best lah datang sini. Tapi kau kena standby lah, duit banyak sikit. Macam kita orang bajet 50 je. Jadi belilah apa yang ada. Beli buah, beli kuih sikit, lepas tu kita orang caw. Sebab dah panjang sangat dah. Pasarnya terlalu panjang. Tak larat. Panjang lah. Panjang lah. Kebetulan hari ni PM kita datang, PMX. So ramai. Ni baru. Oh tengok tu, ujung tu. Tengok ujung. Oh dah siap. Buah tu dah siap paket-paket dah. Ni lagi. Sedap ni. Awal ni, untuk kami ni nak buang. Ni benda tu. Sekarang ni kita nak cari kuih yang tak ada dekat Kelang. Kuih apa ada kat sini? Kita tengah cari lah. Ni lah kari pop kat Kelang ada. 5 biji je sedikit. Boleh campur.
Apam Sarawak. Apam Sarawak 5 biji. Itu je. Kek batik. Sumpah kek batik abang ni sangat sedap. Tak manis. Pisang boleh campur-campur. Dia satu set dia ada 7 biji. RM2. RM10 7 biji. Satu set 10. Yang ni rasa tom yum, rasa cendawan, Campur. rasa kari. Boleh? Okey. Mana? Apa bang? Tepung pasung nama dia. Tepung pasung. Tepung pasung. Okey bang. Terima kasih bang. Ju nanas madu. Terima kasih bang. Siap. Okey, kita dah settle. Jom kita bagi mak kita rasa. Apa hitam-hitam ni? Kira anu ni. Apa ni? Dodol. Bukan dodol, dia ada kacang. Macam kacang hitam dia anu ni. Kuih apa namanya? Dodol. Cina selalu buat ni. Ini namanya muntajin. Kuih muntajin. Cina selalu buat. Makan.